Kalau korang tengah cari pot yang pasir dia seputih kapas dan air yang jernih macam kristal, korang dah sampai tempat yang betul. Lupakan sekejap deadline kerja, lupakan notifikasi yang tak berhenti. Hari ni kita healing kejap kat Pulau Beras Basah, dibawakan oleh Tourism Malaysia. Dari lokasi yang lepas, kita hanya perlu menaiki bot melalui Pulau Singa Besar yang popular dengan aktiviti eagle feeding. Dan dalam 20 minit, kita akan mendarat di jetty. Kenapa nama dia Beras Basah? Ceritanya dulu ada satu kapal dagang pembawa beras yang karam di kawasan ni. Beras tu hanyut sampai ke pantai, basah terkena air laut lalu membentuk timbunan pasir putih. Walaupun sekarang dah tak ada kesan beras tu, tapi nama tu kekal jadi saksi sejarah maritim Langkawi yang penuh misteri. Apa yang buat pulau ni special? Selain pasir dia yang super clean, pulau ni ada vibe yang sangat relax. Tak banyak bangunan, zero pollution, cuma bunyi ombak dan angin sepoi-sepoi bahasa. Jetty ni pula adalah spot wajib untuk korang ambil gambar. The contrast between the wood and the blue water is just chef's kiss. Snorkeling kat sini memang padu. Banyak ikan pelbagai spesies yang jinak akan teman korang. Pulau Beras Basah ni vibe dia sangat grounding. Ia mengingatkan kita yang alam semua jadi adalah best therapist yang pernah ada. This is what paradise feels like. Bertemu nanti di lokasi seterusnya.